Ada orang bagi review lah dekat saya. Dia kata, tak rasa macam green tea pun. Tak rasa macam Thai red tea pun. Green tea bukan rasa macam ni. Macam-macam lah dia punya review tu. Okey. Setengah orang, dia dah biasa dah minum green tea ataupun minuman yang daripada brand lain. Bila dia nak beralih ke brand lain, dia berharap yang mana kalau dia try yang brand baru ni, rasa dia kena sama macam dia punya brand yang lepas tu. Tak boleh lah macam tu. Oh, tertumpah. Sedangkan kalau minum green tea sekalipun, green tea, nak buat green tea pun ada macam-macam jenis daun bang. Daun muda, daun tua, lepas tu daun daripada pokok yang ini pula. Ada macam-macam jenis. Jadi mustahil lah rasa dia sama. Dia ada beza je lah. Tapi kalau kita minum semua green tea tu contohnya, memang dia ada satu rasa base yang sama. Walaupun ada beza daripada segi rasa tu, tapi base pada green tea tu kita boleh tahu sama. Yang green tea kita pun dah ramai dah customer suka. Bukan pembeli tau. Customer orang lain. Maksudnya dia beli kita punya powder, dia berniaga, dia punya customer suka. Boleh tengoklah dalam product showcase. Video-video cara bancuh pun banyak dah saya upload.